Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang buat ibadah korban. Tapi niat kita betul ke tidak? Niat yang perlu kita pastikan ianya benar ialah yang pertama. Janganlah kita berniat untuk menunjuk-nunjuk, beli mahal-mahal, post gambar semata-mata nak impress orang. Niat begini, Allah tak pandang langsung. Niat kedua ialah pastikan niat kita bukanlah sekadar tradisi atau kebiasaan. Setiap tahun buat korban sebab keluarga buat. Kalau tiada kesedaran ibadah, maka korban kita tiada nilai di sisi Allah. Niat ketiga ialah bukan untuk daging semata-mata. Kalau fikir nak bahagi-bahagi daging saja, kita jangan lupa bahawa Allah hanya terima orang yang berkorban dalam keadaan bertakwa. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang bermaksud, daging dan darah itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah takwa kamu. Jom perbetulkan niat kita, korban kerana Allah, demi redha Allah. Itulah korban yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.